Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat serta izinnya juga memberikan kesempatan ini untuk memperkenalkan diri peramba kaula saya sebagai calon tunggal Ketua Kampung Sungai Hancing, Mukim Brakasbi. Sebelum itu, terlebih dahulu peramba kaula saya meminta izin untuk menggunakan kata ganti diri saya bagi memudahkan ucapan yang ingin disampaikan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, bahagian institusi penghulu mukim dan ketua kampung. Tidak lupa juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pencadang utama serta penyokong-penyokong saya di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya bagi pencalonan jawatan ini. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afiq Nakiuddin bin Ali, berumur 34 tahun, tinggal di alamat nombor 48, Simpang 612, Kampung Sungai Hancing dan telah bermastautin di kampung ini selama 23 tahun. Saya merupakan anak sulung dari 4 orang adik-beradik. Saya telah berkahwin dan pada masa ini sudah mempunyai 2 orang anak. Saya pernah berkhidmat di sektor swasta iaitu di Megamas Training Company sebagai pereka grafik dan marketing. Dari segi pendidikan, saya merupakan lepasan ijazah sarjana muda sastra dalam bidang Arts and Creative Technology di University Brunei Darussalam. Alhamdulillah, selama saya menetap di kampung ini, saya merasa aman dan selamat kerana kampung ini telah diurus tadbir dengan baik oleh pemangku ketua kampung yang sedia ada. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta dengan izin dan rahmatnya juga, insya-Allah jika diberi peluang dan kesempatan sebagai ketua kampung, misi utama saya adalah untuk mendengar pandangan dan keperluan penduduk, memastikan kebersihan kampung melalui aktiviti-aktiviti bergotong royong, mengutamakan keamanan dan keselamatan kampung, membangunkan ekonomi kampung dan mengurus hal ehwal kebajikan penduduk secara telus. Demi kemaslahatan bersama, saya akan berusaha untuk mendengar, menjaga dan memenuhi keperluan penduduk kampung dengan penuh amanah, jujur dan profesional. InsyaAllah, saya akan menjadi mata, telinga dan suara masyarakat, menerima segala cadangan dan teguran dengan berlapang dada. Walaupun tugas sebagai ketua kampung ini berat, dengan adanya sokongan dari MPK, penduduk kampung dan agensi kerajaan, insya-Allah amanah ini akan dipikul sebaik mungkin. Apa yang penting, kita bersama-sama menjaga keharmonian dan kesejahteraan kampung agar terus aman dan makmur untuk generasi kini dan yang akan datang. Oleh itu, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengan rendah hati memohon jasa baik habis kita, penduduk-penduduk kampung, untuk datang beramai-ramai mengundi saya pada hari Ahad 19 Oktober 2025 pada jam 8 hingga 11 pagi yang bertempat di Dewan Kemasyarakatan Lambak, Jalan 1, Lambak Kanan. Dengan kedatangan habis kita semua untuk mengundi saya, secara tidak langsung telah pun memberi satu sumbangan kepada negara dan tidak lupa juga diucapkan berbanyak terima kasih. Semoga kita ni semua mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.